Mulut dia telah. Masuk dalam mulut dia telah. Lagu itulah Nabi dia tengok dari orang benda tu. Lama berderu-deru. Nabi tanya Jibril, ya Jibril, apa tu nak royak tu? Tuhan tunjuk gambar tu, gapo nak royak aku Jibril? Aku tak reti Jibril. Nabi tak reti gambar, tak pandai nak baca gambar. Nabi tanya Jibril belakang. Kerana Tuhan tunjuk merupa gambar belakang. Lalu Jibril kata, itulah Muhammad, umatmu lagi akan datang. Tuhan nak royak kamu, bahawasanya ada sebahagian umatmu pesaning ni. Pasal berenang dalam darah ni. Apa Jibril maksud dalam darah ni? Apa kuamai dia? Apa maksud dia dalam darah ni? Dia telai batu belah-belah, telai batu belah-belah. Berenang belah-belah, telai batu belah-belah. Jibril kata, umatmu Muhammad yang suka makan reba. Suka makan reba dan hijau reba. Allah. Tengok Nabi. Tengok Tuhan tunjuk ke Nabi kita. Umatmu hak duk makan reba dan juga hijau reba. Ha ni tengok ni. Ha ni poci-poci, moci-moci kita. Nah, hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Nak raya terbanyak umat Muhammad di hari ni. Pak kita tahu tak kata hari ni kita banyak orang makan reba? Tahu tak kita? Tahu tak dalam masyarakat kita banyak orang makan reba? Tahu tak? Allah. Hak banyak lah ni jadi adat apa nama? Anak kita ngaji cuk perinjateri duitku. Duitku. Bo habis ngaji duit mung. Aku kena bayar kamu pula. Herak. Aku kena bayar kamu pula. Itu duitku. Sedaklah duitku makanlah. Ha ni reba mula-mula nak royak tu. Anak kita ngaji cuk perinjateri makan reba. Tu nak royak. Ku banyak ni bayar lebih lagi. Tu nak royak tu reba. Makanlah. Makan habis 400,000 nak cuk perinjateri makan reba. Allahu Akbar. Mapa tak tahu sedap kecek tu. Royak korang tu galak lah. Amal motong tak apa dah ni pun. Anak tak ada apa tak ada sangga dah. Oh, dia boleh ku dah. Tengok mapa sedap tengok kecek. Apa anak dah makan reba, makan haram. 4 tahun dah makan haram. Penjateri. Hani royak reba banyak. Ambil digolak siapa tani. Ambil digolak siapa nibung. Ambil digolak siapa lah di betung. Siapa di betung royak tu. Rebo. Banyak. Cuti kampung ni banyak mana tak lah makan rebo. Hani di hari ni nak poci-moci banyak. Tak kira we berita korang lagi bayar apa. We dia mau berita 10,000 bayar 11-12,000. Tu pun rebo juga. Ha ni nak tahu banyak hari ni nak makan rebo. Allahu Akbar. Pak ramai dah anak kita lah ni ngaji cuk perinjateri makan rebo. Ha ni nak ni. Nak we sedar buat kita. Tuhan tunjuk orang duk berenang dalam darah. Duk telan batu neraka belah-belah dah. Ha ni nak tu makan reba. So lagi hak banyak. Ni nak we tahu malam ni. Gapo nama hak banyak so lagi? Ku duit wak rumah. Ku duit 5 juta wak rumah. Allahu Akbar. Rumah besar sungguh. Hari ni rumah jangok-jangok belaka. Tapi banyak ambil duit tanakan hari ni. Ku duit tanakan. Buat rumah bayar lebih. Reba. Allah. Kita tengok rumah dia lah 5 juta ni kok molek. Allah. Tengok dapur dia lah. Ilaha illallah. Tempat tok gas tu kat weh. Dengan seruk asak lagi. Konter dia ni. Allahu Akbar. Boleh tidur dalam konter. Molek. Masuk gila jamai pula. Allah. Jamai. Tempat hok mandi. Buah hok mandi tu. Siapa ada kita Allah tangan tu beri air buka ke tu. Allahu Akbar. Allah tangan tu beri dah. Buat tangan kata Allah kita lah lu. Kamu ke ibu beluk. Ya, dia cok tangan. Ha tu. Allah. Lepas tu tak kena kecek dah. Air panas, air suai, air sejuk dah berlaku. Allah salah buka sikit. Adalah tak air panas. Ha dia Allahu Akbar. Allah jamin ni kau lebih ada cakruk lagi. Oh, cakruk ni becek keruk ni dak dah. Kita berak bau tu becek serut taibu. Allah jamin molek la ilaha illallah. Tengok bilik tidur ni enggak Allah. Tak jeneru amat tidur tak jeneru. Tengok bilik tidur. Cahayalah bilik tidur nak ya katil tak nak kecek dah. Dek tengah bilik luah pula. Mari le tu mari ni. Allah taruh tak 50 hiji duk tebang tu. Allah bilik tidur dengan kendi air panah dengan Allahu Akbar molek. Nak tidur ni api lapis cahaya.
Lepas saya ni, mula-mula aku ni muda. Dia ustaz beralih sedikit, hijau muda pula dah. Tidak tak nyerah. Dia ustaz perut, simuang pula dah. Dia ustaz putih pula dah. Allah, molek. Beralih. Dia beralih dengan situ, sekarang bapak tengok buku dua dah. Tak ada nyerah lagi. Teriak bilik Allah. Tapi rebo. Hani nak ayat tu banyak hari ni. Hari ni banyak orang karatekan. Tak karatekan pun supaya lah. Ku duit tanakan banyak hari ni. Mereka tanakan Islam yang buat tak rebo tu. Tu ya. Kalau bahasa duit, bahasa tanakan duit kita beri hantar nak kecek. Kalau tanakan Islam, dia buat rumah wik kita, lepas tu dia sudah rumah, dia jual rumah kita. Dengan labor di situ, akak jual beli dengan labor lalu dah. Tu tanakan Islam yang buat rasa tu. Kalau tanakan biasa, rebo bulat-bulat lalu dah. Hani nak ayat hari ni banyak tak banyak. Kita tak tahu dah. Kita tahu ambil duit je. Tak tahu bayar. Nak bagi nak karakal bancuk dah. Tak ada heran. Pak ulama kata syarat Allah Ta'ala nak terima doa kita ni kena 3 perkara. Satu, makan benda halal. Pakai benda halal. Duduk tempat halal. Pak kita duduk tak rumah. 24 jam dalam dosa, dalam reba. Masuk 18 tahun bawah habis. Allahu Akbar. Tidur tak reba. Seolah-olah tiap-tiap week nanti tu dosa. Dosa. Duk serimut dengan dosa 24 JJ siksi cuma. Apa lagu mana nak ayat tu? Hani ambo telu royak ni tak ada kata siapa. Ambo tak ada royak siapa, ambo telu siapa Allah Taala. Hani nak ayat tu abang sing wek lom hari ni. Ni sangkum semai-mai. Di hari ni lagu ning lah. Tu kita kena mikir sendiri lah. Allahu Akbar. Macam mana kita nak duduk? Kita bakal nak lari ke dosa. Tiba-tiba dosa 24 jam. Hani nak ayat tu. Ni ingat molek. Lepas tu hak belah sekali lah. Orang ni belah lah. Ni kok. Orang ni yang memikir lah. Allah, masa belah benar. Masa jatuh air mata. Hak belah. Rebo. Caubau nak bining. Duit ada 80,000. Hak tino tak 300,500. Mata belalak caubau. Pasal nak pergi tanakan juga. Pergi tanakan royak nak ku duit 300. Duit ada 80,000 nak bining. Giku lah 300,000 nak nak 300,000. Nak bining. Oh tak apa. Pan. Buat klik lah bila 3 ngikat 3 toko. Capung ayah 50,000 pula tak tapi tu. Hari nikah juga tak dapat tu email lah. Tu email pun hari nikah juga pegang tangan caubau. Wahai Muhammad. Muhammad, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau. Dengan Sumayyah binti Harun. Yang berwakil wali bapa ia akan daku. Dengan mah kahwin sebanyak 350,000 ke tunai. Ke? Terima kasih kangen caubau. Caubau pun, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Terima paling kotak-kotak dia. Gana kotak? Yes. Gana tak bila? Yes. Oh, tu kotak dia dengan ngaji kosono. Bawa ngaji kosono tua lah. Nak wuk. Dua-dua ni dia bergendang, dua ni ngaji. Oh, jawab pasal putih. Yes. Tu email apa? Tu yes lah. Kita tangan. Auzubillah subhanahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalal. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allah lama. Tu bau gelas hati. Wah. Lama tu email pun. Sudah siap berlaku dah. Nak ayat tu. Apa tu? Allah. Caubau lah malam-malam. Dia dekat rebo dia. Yah. Rebo ni yah ni. Allah belah sungguh ni. Belah lah ni. Nak bini seorang pun boleh bini rebo. Anak kena pun nama rebo. Kalau hati ni nama rubah. Kalau jatuh nama rebo. Dia macam mana? Aku rebo. Aku kuruit canakan. Hani belah kamu tengok Allah. Siapa suruh nak bining pukul duit canakan juga. Hani nak ayat tahu buat kita ni ayat. Bukan kamu nak duduk demo dak. Dah tu kembali demo tobat masing-masing lah. Ni nak ayat tu hak tu tunjuk gambar orang dia berenang dalam sungai darah. Duk telan batu neraka bela-bela dah. Tu. Tu nak ayat apa? Nak ayat kata rebo. Pak hari ni ramai kedak benda lagu ni. Tak kena mau ayat. Tak kena mau cok cung siapa-siapa dia.
Benda ni kita ada cik samnuk sendiri. Kita rasa sendirilah. Ha ni nak ayat tu. Pak kita nak buat lagu mana kita lah dah tu. Hari ni nak ayat Allah. Kita duduk dalam dosa. Kita duduk dalam dosa tanpa tahu kita. Tak tahu tanpa sedar panggil. Ha, nak ayat Allah. Tapi kena beringatlah kita. Makan kita kena beringat. Pakai kita kena beringat. Hari ni nak ayat tu. Cukup susah di akhir zaman ni. Kadang-kadang sebuah amor ni. Nah, sebab tu email tu kotak bilah. Jadi contoh haji tu guru Allah banyak. Orang jepuk suruh makan dah juga. Orang suruh makan. Pergi situ jepuk sini jepuk, orang celang situ cengang sini Allah. Kadang-kadang kita kena tengok pula. Siapa dia ni? Dia ni ambil duit mana ni? Dia ni duit haram ke duit halal dia ni? Kita nak makan kena tengok pula. Bukan kata ikut sempat ranggah selalu kita tak ada. Nak royak tu dia di akhir zaman hari ni. Banyak orang kaya yang tak jadi halal hari ni banyak. Tak jadi halal. Kaya tapi bukan rezeki halal dak. Apa kita makan juga lapis babo perut boya. Pusat balik nak royak tu jamu demo. Tak khabar kata benda haram nak royak tu. Habis tu kena pilih hari ni. Dunia maju ni manusia macam-macam. Pakaian kita, makan kita, nak royak tu tempat duduk kita kena tengok. Sini ulama kata Allah di antara Allah Ta'ala tak terima doa kita ni. Tak cuci kita. Zahir dan batin tak cuci. Kadang-kadang makan ni kita haram. Kadang-kadang pakaian kita ni haram. Kadang-kadang tempat duduk kita haram. Pada waktu mana? Pada ngepek tu Allah kita dekat minta doa dah. Dengan Allah Ta'ala tak bui. Dia melain wira tu tak ribu paidai buat klip lot dah. Oh, sayang kita sebagai tu paciro sepat. Kita ni coleh sepat. Nak coleh je kita. 4 kali, 7-8 kali dah bocor nak tu. Hak mampu sungguh benar 4 kali. Allah juga nak cemuru berapa orang nak boleh tapung. Allahu Akbar. Tak ada berubah-ubah. Dia mau berapa kali saling dah rung. Tu biru baru saling pula. Biru baru kita tak ada kena saling dah. Pakai rung tu je. Ha, rung Honda 110. Tu ya. Lepas tu saling hijau. Tu nak ayat tu. Geno tu saya tak terima. Kita kena muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri. Paling tengok diri kita ni. Haram ke halal. Ada setengah orang ni tak kira. Asal kau boleh makan tak apa. Haram pun tak apa. Tak kira. Boleh tanya, makan haram. Orang tak wajib soal. Sedap dia. Kau duduk tungguin dah wajib soal kau ada lagi. Kau tak wajib soal ni. Kau tak tahu ni. Kau duduk tungguin dah. Kau tu tahu nak makan je. Sampai pendek kata di hari ni kita nak pilih cukup-cukup. Cukup-cukup di hari ni nak tu kita nak pilih. Tu di antara nak tu. Ni yang panggil Isra' Mi'raj untuk nak beki diri kita ni. Ni dikatakan Isra' Mi'raj untuk nak beki diri kita. Kerana pengajaran dalam gambaran yang Tuhan tunjuk ke Nabi kita tu banyak pedah. Untuk kita beki diri kita.